Medlins to Gaza, FFC x TMTG, dipintas tentera Zionis Israel telah diadakan di Ibu Pejabat MyCare. Nah, kita terus saja bersama Datuk Seri Kamal Nasharuddin Mustafa, pengerusi MyCare, dan juga Kamarul Zaman Syahrul Anwar, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif MyCare. Press statement saya pada hari ini, pada pagi ini, tengah hari 9 kapal misi Freedom Flotilla Coalition telah dirampas Israel. Kesemua 9 buah kapal misi Freedom Flotilla Coalition telah dirampas secara haram oleh Israel, termasuk 9 delegasi Malaysia, 8 orang di atas kapal Conscience dan seorang delegasi Malaysia di atas kapal Sa'ad. Kira-kira jam 10.50 pagi waktu Malaysia. Kami mula terputus hubungan pada jam 10.03 pagi ini. Kapal pertama Sunbird di bawah Thousand Medlin to Gaza TMTG telah ditangkap dalam lingkungan titik 120 batu nautika, diikuti 8 buah kapal yang lain termasuk Conscience. Kapal terakhir yang dipintas ialah Sa'ad. 8 wakil Malaysia yang berada dalam kapal Conscience ialah Profesor Emeritus Dr. Muhammad Alauddin Muhammad Ali selaku Ketua Delegasi, Dr. Fauziah Muhammad Hassan, Dr. Hafiz Sulaiman, Dr. Ili Shakira Muhammad Suhaimi, Profesor Dr. Muhammad Effendi Saleh, Dr. Nur Hashimah Ismail, Penhajah Nur Syam Abu Bakar, dan wartawan Astro Awani iaitu Encik Syafiq Syukri Abdul Jalil. Sementara itu, Doktor Perubatan Dr. Maziah Muhammad berada di atas kapal Sa'ad. Pihak MyCare mengecam sekeras-kerasnya tindakan provokatif dan melanggar undang-undang antarabangsa. Tindakan merampas kapal yang membawa bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan perubatan untuk rakyat Gaza, ini adalah satu perbuatan yang tidak berasas dan mencabuli hak asasi manusia serta maruah kemanusiaan sejagat. Saya juga ingin bagi mewakili MyCare merakamkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah mengeluarkan kenyataan dalam Facebook beliau menyatakan simpati kepada peserta misi dan mengecam sekeras-kerasnya tindakan yang diambil oleh Israel. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga merakamkan ataupun menyatakan hasrat untuk membantu peserta-peserta ini dan keluarkan mereka dari tahanan nanti melalui hubungan diplomatik yang sedia terjalin antara Malaysia dengan negara-negara sahabat. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberi sokongan dan mendoakan keselamatan peserta-peserta misi FFC MyCare ini. Kami telah maklumkan kepada Kementerian Luar, kepada PMU dan juga kepada keluarga yang terlibat, dan penting untuk kami update perkembangan semasa kepada khususnya di keluarga perkembangan yang berlaku ini. Jadi terima kasih kepada media yang sudi bersama pada tengah hari, dan jika ada sebarang soalan nanti insya-Allah kita akan cuba jawab bersama dengan Tuan Haji Kamarul Zaman CEO. Terima kasih. Silakan anak Dr. Fauziah. Oh ya, sorry, ini anak Dr. Fauziah bersama dengan Prof. Alauddin. Any questions? Saya pada Abang Syurawani, Sri nak pintasan yang berlaku sebentar tadi melalui udara atau atas helikopter ke? The technicalities adalah Tuan Haji KZ lah. Okey, dia kapal yang
kapal layar tu memang daripada laut. Zodiac nampak dia ikut, kalau siapa tengok live tu nampak kapal-kapal tu ikut. Tapi kalau yang Conscience tu dengan helikopter. So nampak footage tu pun rambut-rambut semua berterbangan, gambar-gambar bunyi helikopter dan sebagainya. So because dia tinggi, kapal Conscience tu tinggi, so I think Zodiac tak sampai lah. Hidayah daripada Siti Harian nak tanya, sebelum terputus hubungan tu ada sebarang maklumat atau panggilan kecemasan yang tekan kehadiran ADF? Dia kalau malam tadi time waktu kita pitasan tu dalam 10.30 10.50 waktu kita pagi tadi. So malam tadi awal malam dia orang tu ada dikongsi tentang ada drone coming apa dan sebagainya, tapi tak adalah tindakan ataupun apa yang itulah. Cuma pada 3.30 time sana kita mula ada information mengatakan ada kapal laju datang yang tak boleh monitor under AIS kan. Kapal-kapal dia ada signal AIS, dia tak tahu kapal apa, tapi kapal tu dia tutup all information, dia laju ke arah kapal Conscience. Itu diberitahu oleh salah sebuah kapal perahu yang kecil tu. So all those information dah mula, sebab kita tak expect seawal ini. Sebab sebelum ni pintasan sebelum ni semua dalam 100 nautical miles. Melainkan Madeline pada bulan 5 at 109 nautical miles. Jauh lagi. So hari yang ini dalam anggaran 120 batu nautika. So jauh lagi daripada kawasan yang selalu dipintas. So tiba-tiba I think semua caught by surprise jugalah. Lalu saya ketiga, setakat ni ada hubungan ataupun dengan kedutaan Turki? Belum lagi. Tapi kita dah maklum pada Wisma Putra, sebagaimana Datuk Seri cakap tadi, PMX pun dah maklum. Para peguam di adalah di dalam Israel pun dah dimaklumkan. So kita menganggarkan pintasan tersebut berlaku dalam pukul 5, kita punya pukul 10, dia dalam pukul 5 tadi waktu di sana, di perairan Egypt, time Egypt 5 jam difference. So dalam selalunya bila dipintas, kita serahkan bot tu sepenuhnya pada tentera Israel. Biar dia yang bawa, kita takkan support dia untuk bawa. Tapi bila dia bawa tu dari berjarak 100 nautical miles ke dataran tu, it may take selama 24 jam mungkin. Mungkin 20 jam ke, tapi lebih daripada 15 jam lah untuk daripada jarak pintasan ke pelabuhan Ashdod. So sehingga itu kita besar kemungkinan tak dapat berhubungan dengan siapa-siapa lah. Tapi apa juga tindakan yang sepatutnya kita buat di daratan, kita dah buat, kita dah maklumkan. InsyaAllah lawyer pun dah diberitahu. Dan kita expect by besok pagi waktu di sana, mungkin diorang sampai dekat pelabuhan pada ketika itu, lawyers will be waiting at the port insyaAllah. So besok hari Khamis. So hari bekerja untuk diorang di sana. Saya pada Israwani nak tanya, petang ni ada himpunan untuk kepulangan terus malam, adakah ia akan diteruskan pada malam ini? Himpunan. Saya yakin ia akan diteruskan jugalah insyaAllah. Cuma bentuk tu wallah alam sama ada perubahan atau diteruskan dengan seadanya. Datuk, koordinasi dengan family macam mana sekarang? Family sukarelawan. Kita dah inform